أستغفر الله العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمni ma jahiltu, wahai Tuhan. Ajarlah aku perkara yang aku masih jahil, wa dzakirni ma nasitu. Berilah aku ingat perkara yang telah ku lupai. Rabbi surah li sadri, wahai Tuhan. Lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahlah kerjaku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hurailah kesimpulan di lidahku. Yafqahu qawli, supaya manusia semua memaham kata-kataku. Allahumma abda' alaina hikmataka wanshur alaina min khazain birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah, kerana Allah Ta'ala masih lagi memanjang umur. Allah Ta'ala masih lagi memberi kesihatan tubuh badan. Allah Ta'ala masih lagi memberi taufik dan hidayah. Dan biar kita rasa amat bertuah kerana hidup, boleh lagi buat amal ibadah kepada Allah. Ramai lagi manusia yang hidup di bumi Allah ini, tetapi mereka tidak dapat melakukan amal bakti kepada Allah dengan sebab kelemahan iman ataupun kekufuran yang ada pada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalikal kufri. Bismillahirrahmanirrahim. Abang nak buat apa lupa? Dia tahu Pak Putih baru ni. Ingat dia. An Abi Najih al-Arbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa sini pun jadi. Jadi. Tak boleh. Enggak ada kat situ. Qala wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu waziqat minhal uyunu. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun mawaddi'un. Fa'awsina qala awsikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran.
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhditsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Telah dicerita daripada Abi Najih Ar-Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Maka katanya telah diberi kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengajaran yang takut kerananya kerana pengajaran segala hati dan menangis daripadanya segenap mata. Hadis yang minggu lepas ni. Dah Abi Najih kata Nabi waktu dia wasiat. Wasiat tu yang kalau dengar jerit segala mata dan takut segala hati. Hati jadi takut, mata jadi jerit. Tu dia. Jadi wasiat ni kata dia dalam benarlah pengertiannya. Dan kita dalam agama ni biar ada juga jerit jaga-jaga tidak sama pun kerana Allah. Dan waktu berdoa, waktu sembahyang, waktu dengar benda-benda agama, dengar orang ngajar. Dan waktu maknanya biar ada kesedihan-kesedihan yang berlaku. Biar ada juga tubi air mata kerana Allah. Di dunia ni kena falyabku kathiran wal yadhaku qalila. Banyak menangis dan sikit suka. Tapi kebanyakan manusia di atas dunia ini falyadhaku kathiran wal yabku qalila. Mereka banyak bersukaria dan bergembira, menangisnya kurang. Jadi kita ni biar ada juga tidak sama pun jaga-jaga jerit kerana agama. Sedih diri kita banyak dosa. Sedih tengok anak-anak kita kalau tak mayat, tak gapo. Sedih tengok saudara kita kalau hak buat kerja benda tak molek lagi. Biar ada nak bayar. Lagu tu. Orang panggil hati kita tu nipis. Fikiran tajam, hati nipis, mudah menangis. Daripada nipis, daripada gubar dan aryat, debu-debu dosa. Akdar, aryat, gubar, debu-debu dosa yang ada di hati kita. Jangan orang jerit kerana Allah. Banyak orang jerit kerana ilah bitih. Ilah bitih. Ada orang jerit ilah bitih. Orang tanya berapa jerit ilah bitih? Berapa? 100. Ada lagi 900. Berapa jerit juga? Kalau tak ilah 1000 kata dia. Jadi jerit ilah 100. Besarnya 100 di sisi dia. Jadi tu jerit kerana dunia. Jerit kerana akhirat. Biar ada nak raya. Itu dia. Kalau jerit lah ni, isah lah ni, ada cek. Tapi kalau jerit lah kubur, jerit akhirat, tak boleh kelik dah. Walaupun jerit. Air mata darah, air mata nanu, air mata tubik, tak boleh kelik dah. Susah yang amat susah. Allah ni tak apa lagi. Nyesal dosa, nyesal awak salah, nyesal apa. Boleh minta apa, boleh bertaubat. Tu dia. Jadi dia ni dia dengar nasihat Nabi, pengajaran yang kerananya segala hati dan menangis daripadanya segenap mata. Bila Nabi royak ke dia. Kemudian bertanya kami kepadanya, adalah pengajaran ini sebagai pengajaran yang penghabisan sekali. Tu. Pengajaran ini adalah pengajaran penghabisan sekali. Oleh itu berilah kami wasiat dan ajaran. Wasiat ngesu. Sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiat aku kepadamu supaya berlaku takut kepada Allah. Nabi suruh takut kepada Allah. Baru ni kita rakyat dia takut ni tobek masuklah rukun ketubah. Rukun ketubah jemaah kita, ketubah raya, ketubah minta hujan, ketubah gerhana matahari dan bulan. Rukunnya 5 rukun ketubah. Biar bunyi dalam ketubah alhamdulillah, biar bunyi ittaqullah, biar bunyi selawat Nabi, biar bunyi baca ayat Quran dalam ketubah
pertama atau kedua, biar bunyi maknanya doa dalam kedua. Jadi rukun ketubah ni 5 lah. Alhamdulillah, ittaqullah, selawat, ayat Quran, doa. Deh, 5 tu kita bagi tok dari 2 ketubah jadi 8. Ketubah kedua pertama, alhamdulillah, ittaqullah, selawat. Ketubah kedua apa? Alhamdulillah, ittaqullah. Deh, selawat. 3, ayat Quran ketubah pertama tak apa, 2 tak apa. Afdal ketubah pertama. Sekurang-kurang satu ayat yang memberi faham. Qul huwallahu ahad, boleh lah. Dah, alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Ketubah pertama tak apa, 2 tak apa. Tapi afdal ketubah pertama ayat Quran. Jadi 7. Doa muslimi muslimat 2. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Deh, dalam ketubah itu rukun ketubah 5 perkara. 5 bagi 2 tu lebih 8. Ketubah kedua wajib 3, ketubah pertama 3. Dan 2 tu boleh pilih ayat Quran dengan ayat Quran boleh pilih. Pertama tak 2 tak apa. Muslimat doa 2. Itu rukun. Dah. Tu. Yang menjadi rukun ketubah. Dah. Jadi ittaqullah ni dia dengar lagi jemaah. Dan ikuti ajarannya sekalipun yang menjadi raja atas kamu seorang hamba abdi, maka barang siapa hidup daripada kamu kemudian sekalipun hak merintah kita tu orang hamba abdi, jadi raja tu orang kapur, orang darat, dia royak benda molek, wajib kena tunggu. Maka barang siapa hidup daripada kamu kemudian daripada aku, tentulah ia akan melihat perselisihan yang amat banyak. Masa itu masa itu hendaklah ia tetapi akan peraturanku dan peraturan khalifah yang cerdik lagi beroleh petunjuk. Masa berlaku Nabi kata akhir zaman ni berlaku perselisihan banyak. Perselisihan banyak, khilafiyah. Maka masa tu hak ni kata gitu, hak ni kata gini, kita ikutlah sunnah Nabi dan sahabat Nabi Pak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pak ni dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak buat pun, kalau Sayyidina Uthman buat, kita boleh buat. Contoh ketubah jemaah zaman Nabi sekali, zaman Sayyidina Uthman 2 kali. Kita guna hak dia lah ni lah. Sayyidina Uthman. Tu dia. Tu. Maka imam sahabat Pak tu. Dan tak ada sahabat Pak naik imam Pak. Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. 4 orang. 4 orang ni sama kemah belakang. Mazhab tertua sekali mazhab Hanafi. Tu dia dengan sahabat Nabi ngaji. Hanafi. Dah mazhab kedua Maliki, mazhab ketiga Syafi'i, mazhab keempat adalah Hambali. Pak ni beranak 300 tahun bersama Nabi, nama dia Salafus Soleh. Salah ni mazhab yang maknanya menyerah kepada Allah. Masa tu kalau dia baca hadis, baca Quran, dia ayat mutasyabihah, dia pakai serah betul. Tak takwil dah. Tu salah. 400 tahun lepas Nabi, khalah. Waktu dia takwil dah. Tafsirnya ditakwil. Tidak terjemah betul-betul juga, ditakwil. Itu ayatnya mazhab khalah. Jadi mepak ni sama kemah. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Kita kena duduk bawah salah satu. Imam Ghazali wayak baru ni dia beranak 400 tahun lepas Nabi. Dia tak berani buka mazhab sendiri. Dia duduk bawah mazhab Syafi'i supaya kita juga. Padahal dia hujjatul Islam. Hujjah agama Islam. Dalam dada dia ratus-ratus ribu hadis juga. Tak berani nak buka mazhab. Kerana dia kata Nabi tidak jami masa dia selamat. Khairul qurun qurni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurung Nabi kata kurungku 100 tahun bersamaku. Thumma alladhina yalunahum, kamu dia lepas aku 100 tahun. Ada. Thumma alladhina yalunahum, kamu dia 100 tahun lepas aku. Nabi kata sekat 3 kedua kali. Kurung dia, kurung lepas dia, 300 tahun. Kurung keempat Nabi tak ada ayat, maka Imam Ghazali takut. Tak berani buka mazhab sendiri.
Takut guana, dia kata sudah tidak dijamin oleh Nabi selamat masa tu. Dia pun duduk bawah mazhab Syafi'i juga, ketua hukum. Imam Ghazali. Tak. Setengah orang tak say Imam Ghazali ni. Tak. Tak say. Setengah orang tak say belakang nak pakai Nabi tu. Tak. Syafi'i pun tak say, Hanafi tak say kan. Kalau kita nak pakai Nabi tu, kita jumpa bila dengan Nabi. Demo ni lah tu ayat hadis Nabi kita. Cara Nabi sembahyang, cara Nabi puasa, cara Nabi buat haji. Imam Syafi'i lah ulah Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali. Dah, maka kita duduk bawah salah satu. Kerana kita ni tidak ijtihad, tidak mujtahid. Mujtahid ni orang yang ahli hadis, ahli Quran, ahli hadis, dia boleh buat tubik hukum sendiri. Sesuai dengan ilmu yang ada pada dia, 12 ilmu, dan dah masa dia tu selamat pula. Barulah mujtahid. Tak ada dah mana ada ni mujtahid ni. Orang ada 12 ilmu ni jarang dah. Yang mari tu tok guru pondok kita ada 12 ilmu. Lah ni pondok pun tak ada lah mana dah. Tak ada. Nak cari ilmu 3 pun payah lah ni. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, tasawuf, tak ada juga. Tak. Tak ada juga mana orang yang alim tauhid, alim fiqh, alim jarang lah. So, kau nak 12 ilmu. Tak? Dunia hari ni. Orang dua dulu ada 12 ilmu. Ngaji Mekah hanya kelik 12 ilmu. Ilmu apa dia? Ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu arub, ilmu tiba syair, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, usul tafsir, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Orang jamin dulu. Tak. Tu. Kita ni kalau boleh 3 tak apa dah. Tauhid, fiqh, tasawuf. Boleh kira dah. Tu dia. Jadi ilmu semakin pupus. Dah, ilmu ni dia hilang bukan dengan Tuhan cabut le dada orang dak. Yaqbidul ulama. Dah, yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tu. Dah, dicabut ilmu itu dengan matinya alim ulama. Mati tutup guru. Seorang tu guru mati, berapa ilmu hilang lah. Duduklah dada dia tu. Tu dia. Maka kata dia. Maka kata dia, ikutlah sahabat petunjuk, maka gigitlah olehmu atasnya dengan gerhang kamu. Serta jauhilah pekerjaan mengada-ngada dari agama. Nabi kata akhir zaman kena ikut dia, dan ikut khalifah dia 4 orang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Gigit olehmu atasnya, atas sunnah dengan gerham kamu. Serta jauhilah pekerjaan mengada-ngada dalam agama. Pekerjaan bid'ah. Bid'ah ni benda Nabi tak buat. Nama bid'ah. Tak. Tapi bid'ah tu kata Imam Syafi'i bagi 2. Bid'ah dalalah, bid'ah hasanah, bid'ah sesat, bid'ah baik. 2 pula. Kalau hak Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang, kita boleh buat. Tak. Tu dia. Tak, kalau Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang. Kalau Nabi tak buat, kita buat, jadi sesat belakang lah kita ni. Pekan tak ada sama Nabi ni. Tapi kena sepeka. Kereta tak naik, zaman Nabi naik unta. Kita naik kereta. Kalau Nabi tak buat, kita buat sesat dah. Tapi, kalau Nabi tak buat pun, Nabi tak ada larang, boleh. Tak? Tu. Hak Nabi tak makan, sahabat makan, makan, Nabi tak larang. Boleh. Khalid ibn al-Walid. Dia ni paling perang zaman Nabi SAW. Suka makan daging dok. Dok ni bewok muka. Bewok pasir, bewok Mekah, ya mukanya serupa bewok, tubuhnya tapi dok nama. Halal dimakan. Mempunyai 2 parak. Minyak dok ni dari Mesir, dari Arab, dari Yaman. Kalau kita makan jadi kuat. Kuat belagalah. Kuat ke tenaga, kuat urat, kuat bening. Minyak dok ni. Dan kita kecil-kecil mula ada orang jual di Kedah Laso. Kedah Laso ni Kedah Nati. Lepas pada ketir tu masuk baru luar tu. Kedah Laso pasal minggu hari Laso ni. Dah ada orang jual minyak dok. Dok ni mahal. Zaman itu seekor orang duk ngaji Mesir ni beli 1,000. Kelik jual di Miri Sarawak 3,000. Ada tu imam Miri Sarawak. Tak dia akan pergi Muhammad mula. Dia saing dengan sepupu hamba Mesir.
Ubaidillah nama. Tak, katanya dia ni mana boleh buat tambah kepada keban dah. Beli dok di Mesir, beli jual di Sarawak. Masa tu 3,000 sekor. Dok. Dah. Nak baik. Minyak dok ni kuat. Khalid Ibn Walid ni dia makan daging dok. Tapi Nabi tak larang dia makan. Nabi senyap menunjukkan hukum boleh. Itu jadi hadis lah. Dia Nabi tu hadis menunjukkan boleh makan daging dok. Dan walaupun Nabi tak makan, boleh makan. Jadi itu hadis. Jadi kalau benda Nabi tak buat dan Nabi tak larang, kalau kita sahabat buat, tidak jadi bid'ah. Tak. Itu dia. Dan bid'ah tu pula bagi dua kata Imam Syafi'i, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Jangan kita pukul kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Tiap-tiap bid'ah itu sesat, tiap-tiap sesat dalam neraka. Tak. Ada seorang tu duduk ngajar dekat LK. Di surah promoh. Dia kata tiap-tiap bid'ah itu sesat. Dah tiap-tiap sesat masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalatin dia baca. Ada bangun seorang budak. Budak tu budak dia lah. Budak tu duduk pondok pun dia mengajar kitab besar. Dah dia klik kapur negeri dia. Dia pun nak tanya saya, dia kata nak ustaz di Sarah ni. Dia nak tanya dia kata nak tanya kullu tu makna ijma' ke makna majmu'? Dak, kullu dalam hadis kullu bid'atin dalalatin tu makna ijma' ke makna majmu'? Tengah-tengah. Dak. Tak boleh royak ijma' ke majmu'. Pandai baca royak kullu bid'atin, tiap-tiap bid'ah sesat belaka. Kau ni tanya kullu itu majmu' atau ijma', tak boleh royak. Tak ngaji bab tu. Kullu itu bimakna al-majmu', la bimakna al-ijma'. Mana bukan semua hak Nabi buat, Nabi tak buat tu kita buat jadi sesat. Tak, kullu maknanya benda-benda yang ditentu sesat saja sesat, majmu'. Kalau kullu bermakna al-ijma', semua hak Nabi tak buat kalau kita buat jadi sesat. Itu kullu sajalah ulama fiqh bahas. Tak? Itu dia. Jadi perbahasannya kena bahas lagi. Tidak setakat baca apakah royak gini tak boleh. Gini tak boleh dia. Kena tahu pula. Dah, lapa kullu tu ijma' kau majmu' apa. Sebab tu ngaji ni kena banyak, kena lama. Orang zaman dulu lama kan ngaji. Tu dia. Hak zaman ni kadang-kadang mentah semua tak boleh. Ada. Tu dia. Kalau hak khilaf tak apa. Hak ni kata tak boleh, hak ni kata boleh. Jangan kita pukul tak boleh belaka. Khilaf tu memang ada lah. Hanafi, Hanbali, Syafi'i, Maliki pun khilaf. Tak, Imam Syafi'i tak boleh terah ni dengan berat dengan piti. Kena berah. Imam Hanafi kata boleh. Kita pun guna mazhab Hanafi lah ni. Apa? Kalau nak guna mazhab Syafi'i, berah tamu-tamu untuk imam yang begitu. Tak nak boleh tu imam tu jual pula baru pergi piti ke majlis lambat. Kalau ni guna mazhab Syafi'i, Hanafi pakai piti derek. Siapa ke majlis lalu? Tak, tu dia. Dia ada kaedah dia. Dan dalam mazhab Syafi'i pun ada satu imam yang boleh juga harga beras fitrah dengan duit mengikut Imam Bulkini. Dah Imam Bulkini kata boleh. Dalam mazhab Syafi'i pun. Itu dia. Jangan kita pukul. Dah tiap-tiap bid'ah tu sesat belaka. Ada yang sesat kata Imam Syafi'i, ada yang tidak sesat. Maka membahagikan dia bid'ah itu oleh Izzuddin Ibn Salam. Ini tak rayak baru ni. Izzuddin Ibn Salam bagi bid'ah itu 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah haruh. Bagi 5 pula. Bid'ah wajib, apa dia? Buat Quran. Tuh, Quran dalam baris. Sebutir-sebutir. Tak ada zaman Nabi SAW buat lagu tu. Zaman Nabi Quran ditulis pada kulit kambing dan pelepah tamat. Ada syair mari raya, awalan taral jildal hakira muqabbalan bis sadri lamma sara jilda mashaf. Adakah tidak kamu tengok kulit kambing yang hina itu dicium orang? Bila tatkala tertulis padanya Al-Quran. Kulit kambing ni gapo sangat, bulu gitu. Tapi orang cium zaman Nabi. Bapa, kerana tulis Quran situ. Nak rakyat kita ni, orang tak molek ni kalau sayang orang molek, lama-lama jadi molek. Setara kulit kambing bulu tu orang senyum, bapa kerana tertulis
padanya Al-Quran. Zaman Nabi Quran ditulis di kulit kambing dan pelepah tamar. Buat buku masa itu bila? Zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebab tu dia tulis Mashaf Uthmani. Al-Quranul Karim Mashaf Uthmani. Quranul Majid tu India rasa dah. Quranul Karim ni Mashaf Uthmani. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kalau kita pergi Mekah nak tubik lapangan terbang, Madinah lapangan terbang Jeddah, nak klik Mekah tu wak haji, dia bagi. Dia tulis itu hadiyatul haramain. Hadiah kerajaan Mekah, dua tanah haram Mekah Madinah. Kepada hujjat jemaah-jemaah haji. Dia wihak terjemah. 50 masa bagi haji tahun 2008 mula, 53 bahasa tak silap. Quran diterjemah. India bahasa India, Cina bahasa Cina, Inggeris bahasa Inggeris. Kita tanah Melayu Jawi ni dia wihak bahasa Indonesia. Hak koko tu bahasa Indonesia. Tak dengan Malaysia sama. Dia hadiah sebutir jemaah haji. Dah berapa juta jemaah haji ni belaka seseorang. Nak raya hadiah. Tu Quranul Karim. Bila dibuat di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Mashaf Uthmani. Jadi buat Quran tu wajib. Bapa? Kerana zaman Nabi di dalam dada sahabat Nabi mati seorang sahabat di medan perang, sebuah Quran hilang. Dah. Sahabat Nabi pergi perang. Mati seorang, sebuah hilang. Mati dua orang, dua buah. Tu. Patut ditulis, tak hilang dah. Kalau tak tulis, hilang. Zaman Nabi orang apa Quran ni? Lah ni orang apa setengah habis-habis. Kalau mati seorang habis, sebuah Quran hilang. Kalau buatlah surat, ada macam walaupun habis mati orang lain boleh baca pula, walaupun tak kena dalam dada. Tak. Mana boleh baca, tak ada apa. Buat Quran bid'ah wajib. Belajar ilmu nahwu kata dia bid'ah wajib juga. Untuk nak tafsir terjemah Quran. Yang kedua bid'ah sunat. Buat balasah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada sebutir abuk balasah. Musalla balasah, madrasah, sekolah, universiti, maktab, tak ada zaman Nabi. Zaman siapa universiti buat? Imam Ghazali tak silap tak? Imam Ghazali. Balasah tak ada zaman Nabi. Nabi pergi Madinah, Masjid Quba, Masjid Nabawi, Masjid Qiblatain. Tak ada bunyi surah tu surah ni tak ada. Maka kita buatlah ni sunat. Kerana niat nak buat jemaah, nak buat belajar Quran, nak buat ngaji, nak buat ngajar, nak pergi masjid jauh. Orang tua macam begitu. Buat balasah dia pandai jadi imam rebah diri. Ngajar ngaji, ngajar Quran. Sunat buat balasah. Zaman Nabi tak ada. Maka buat balasah tu kata ulama Izzuddin Ibn Salam, bid'ah sunat. Boleh pala pula. Bid'ah wajib buat mana buat Quran itu. Bid'ah haram, mazhab yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Mazhab haram. Betul mazhab ahli sunnah wal jamaah, ahli yang mengikut Nabi dan sahabat Pak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mazhab Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Mujassimah, Murji'ah, Jahmiyah, Majusi. Mazhab-mazhab lain ni adalah lari dari Islam, haram. Mazhab lain pada ahli sunnah wal jamaah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi garis ke tanah. Tarik panjang. Nabi bersabda membaca ayat Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku, jalan yang betul. Turunlah jalan ini. Nabi pun garis kat lain pula. Cabai-cabai. Jangan mutu jalan yang lain daripada ini. Kau ni tak boleh. Kau ni cabai-cabai tak boleh. Kau ni sahab betul. Islam. Maka mazhab ahli sunnah wal jamaah betul. Mazhab lain tak betul. Tak boleh. Tak boleh turun. Tu kena ingat. Bukan mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i. Tu ahli sunnah wal jamaah tu. Mazhab Mujassimah, Murji'ah, Jahmiyah. Kalau kita ngaji kitab Tuhfatul Gharibin, tubik Islam ni 73. Masuk syurga, 72 masuk neraka. Mazhab salah tak ni dah? Islam. Yahudi 71, masuk syurga, 72 masuk neraka. Yahudi mana masuk syurga? Hak tu Nabi Musa mula.
Tak. Kristian, Nasara, so masuk syurga, 70 masuk neraka. Hak turut Nabi Isa zaman Nabi Isa mula. Allah ni tak boleh lah. Tak. Hal ni pun dia ubah kitab dia ubah habis dah. Injil, Yahudi pun ubah kitab dia. Quran dijamin oleh Allah, tidak boleh diubah. Tak. Jadi Tuhan jaga, Quran tetap kekal gitulah. Tak. Itu dia. Berapa? Wajib, sunat, haram. Bid'ah harus salat lepas sembahyang subuh dan sembahyang asar. Salat lepas subuh dengan lepas asar. Bid'ah harus. Lepas maya waktu ni kan salat. Sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah harus. Kata setengah ulama khilaful aula, kata setengah ahsan, 3 pendapat. Salat lepas sembahyang ahsan, lebih elok. Khilaful aula, menyalahi yang aula. Katanya bid'ah mubahah, bid'ah harum. Ada bid'ah harum. Ada salat lepas sembahyang 3 hukum. Bid'ah harum. Dan khilaful aula dan ahsan. Maka kalau orang-orang kita sambutlah. Tak, nak hidup main lebar lah, tak boleh. Tak ada lenah saja dah. Harus boleh. Demi untuk mengeratkan silatul arham. Dah silaturrahim lah, balas-balas baik, salam baik. Boleh bagus. Bersalam-salaman. Bid'ah makruh. Gapo dia menghiasi bid'ah harus lagi menghiasi makanan, masuk harus juga. Menghiasi makanan. Tu dia. Makanan lah sedap-sedap makanan. Wak makanan sedap, wak kalau sedap, lauk sedap, harus. Tak, haruslah. Wak tak sedap tu tak apa juga. Tapi wak sedap-sedap tu harus. Tak, ada makanan ni dia adab bersama makanan ni diajar dari agama kita. Jangan kata tak sedap. Tak, kena kata sedap. Orang ajak makan ke rumah orang Kedah, lagu mana serah, boleh kira dia, biar lecah leweh pun. Dah, biar tawah hebat pun, biar masih berat pun. Boleh dah, adab makan. Dia kata, lepas sogi aku situ. Lepas sogi lah, masih berat dah. Boleh rayak mula. Jangan masih sangat. Dah, adab makan ni. Kena rayak sedap. Muju tu hewi makan. Dah. Bid'ah makruh sekali lagi. Wajib, sunat, haram, makruh, haram. Makruh menghiasi masjid. Makruh. Comel terajuk masjid. Allah, orang tak ada lah mana. Masjid kan jangok molek lah tak misalnya. Hiyah lagu tu, hiyah lagu ni. Tak haram. Masuk bid'ah makruh. Kata dia menghiasi masjid. Maka gigit olehmu atanya dengan gerahan kamu, serta jauhilah pekerjaan mengada-ngada di dalam agama. Soalnya tiap-tiap bid'ah yang diadakan itu sesat. Bid'ah yang diada-adakan sesat. Tadi bid'ah haram, bid'ah itu sesat lah. Atau benda yang Nabi tak buat dan Nabi larang, Tapi kalau Nabi tak buat, Nabi tak larang, boleh lagi. Tak. Imam Syafi'i bagi kita tolong rakyat kita bid'ah 2, bid'ah dalalah, bid'ah hasanah. Bid'ah sesat, bid'ah molek. Izzuddin Ibn Salih rakyat 5. Dah. Ni ulama-ulama Islam besar belaka ni. Itu dia. Jangan kita kata tak saya pakai Imam Syafi'i. Dah. Tak saya pakai bid'ah. Besar belaka tak leh, belaka tu tak leh. Hak khilaf ikutlah. Ngati orang mati nak uak-uak tak saya tak sah, tu khilaf. Tak? Tu khilaf ulama nak ngati tak sah nak buat rumah masjid. Benda khilaf tak payah balah. Khilaf tu luah bagi kita. Kita nak uak-uak tak saya tak sah. Khilaf. Tak? Kalau kita reti belakang kita mekoh. Pak mazhab lagi banyak khilaf. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada kitab mahali. Masalah. Berapa pendapat? Ne pendapat ulama. Amu jumpa tu. Masalah ne pendapat ulama. Bak gapo dia kata bak burung ya. Dia majmuk, kitab majmuk Salasul Rasail.
bak binatang buruan yang nyanyi kekoh hak kelik. Setengah kata najis bak kekoh, setengah kata najis habis kerana kekoh urat darah kita tubuh habis. Ni pendapat. Dah, hak dua tiga pendapat tu balik. Qaulani lepas tu balik. Dia kitab mahli. Nak rayaknya hak khilaf. Hak khilaf tak payah bala. Nak buat atau tak sah. Kalau orang buat kita jangan larang, kita terus buat pakai senyap-senyap. Tak? Tu dia. Apa baca tabah lepas isya? Dah baca tabah lepas isya ni tidak suruh lepas isya, dah. Tabah ni boleh baca sama-sama, tapi kita nak baca lepas isya, tak apa. Tak dosa molek baru baca Quran. Klik di rumah takut dak. Dah, suruh tak biasa baca pakai dak di rumah. Hak baca dia baca kan nak tidur pula sekali. Dah, kan nak tidur tu sunnah Nabi. Nabi kata kalau baca tabah dekat nak tidur boleh elok nukan kaki. Nukan kaki bagi nak soal, tabah tu jadi dulu penyangga. Tu nak tidur. Baca saja gini azab kubur lepas. Deh. Jadi kita masa mana? Dan kita nak baca lepas isya, nak baca lepas subuh ikutlah. Dan kita kalau ni lepas isya belakang masjid, moleklah. Pada tak baca. Dah. Klik rumah takut dak. Baca lalu sekali esok sore. Tak ada 3 minit, minta 3. Petang nak. Moleklah. Comel baca. Dak. Pada tak baca, baik baca. Dari situ pula. Quran kan? Quran tu sunat baca. Cuma waktu tu lepas majlis nak baca boleh. Lepas asar boleh, zuhur boleh. Kita nak buat lepas isya ramai-ramai. Bila ramai jemaah serah sedap sikit. Dak. Jemaah ni jangan. Jadi ikutlah. Bacalah. Terus baca. Lah ni baca. Dak. Tu dia. Keterangan yang katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati." Apabila telah timbul perselisihan yang banyak pada kemudian aku, maka ikutlah perjalanan aku. Dak. Dan tinggalkanlah perselisihan itu. Ikut Nabi tinggal perselisihan itu. Katanya Nabi wa sunnatul khulafa, dan sunnah khalifahku ya Pak Abu Bakar Umar Utsman Ali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina rabbi zidna ilma. Sallallahu ala Muhammad rabbil alamin. Taqabbalallah. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Terima kasih.